Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Okay, hari ni Abi nak tengah repair peti ais Abi ni. Masih lagi problem guys. Aduh, air pening kepala Abi. Hai nak beli mahal. So selagi Abi boleh rasa boleh repair lah. Sekarang ni masalah dia atas sejuk, bawah tak sejuk. So bila Abi buka tadi tengok mak ai kau, ais dia berketul-ketul melekat. So perudaran dia pun tak sihat lah kot. Tak sihat gitu kan. So Abi buka lah semua, tengok check apa yang patut, dan Abi cuba defrostkan, cairkan semua ais tu. So dah tengok macam mana jadi ke tak. Let's go guys, bye bye. Jadi Abi buat keputusan Abi nak siram dengan air panas. Ais-ais tu sebab kena tunggu agak lama guys untuk mencairkan. So Abi buat kena air panas, dia cair cepat. Okay, jom let's go. Kau tengok tu, ais berketul-ketul ais. Patutnya benda ni dia kena cair. Adalah ais sikit-sikit tapi patutnya kena cair supaya perudaran dia daripada atas melalui ke bawah. Jadinya pengaliran dia tu agak teratur lah kan. So Abi cuba cairkan semua tu dulu dengan air panas. Abi simbah macam tu je. Sebab nak tunggu cair agak lama guys. 4 jam ke 5 jam baru cair. Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Okay, aduh, hari ni Abi cuba nak repair peti ais Abi. Masalah dia atas sejuk, bawah tak sejuk. Dah 3 kali dah Abi buat defrost. Sebab yang teknologi sekarang ni kan dia tak ada butang defrost tu. So menjadi Abi punya pening kepala lah. Dan nak cairkan ais tu agak lama. So Abi ambil tindakan, Abi ambil air panas, Abi simbah je. Tak tahu lah okey ke tak. Harap okey lah. Dan sebelum kita pergi kedai Aeon ataupun GLC ke untuk kita buat pembelian sewa beli. Stay tuned guys. Okay, bye. Okay guys, just you can see. Alamak, gelap pula. Dia sebenarnya bila atas dia sejuk, dia akan tolak udara sejuk tu pergi ke bawah. Ni. Jadi sekarang ni kat bawah tak sejuk, atas dia sejuk. Tengok, korang boleh tengok ais dia tu kan, yang tadi Abi tunjuk video tadi. Jadinya Abi cuba nak modify kat sini. Okay, ni ruang untuk suhu lah, udara sejuk daripada atas turun bawah. So Abi cuba nak modify bawah ni. Kita tengoklah macam mana kejadian ni. Okey ke tak, tengok. Dia ada ruang kat bawah ni. Dia ada satu ruang dengan 2 ruang. 2 ruang ni memang untuk pengaliran udara sejuk ke bawah. Bukan ais tapi udara, suhu dia sejuk. So just wait and see lah apa akan berlaku. Harap-harap berjaya. Bye bye. Thousand years later. Zeus Sokmo. Abi pergi cari Zeus guys dengan beberapa jajan nak makan. So tadi Abi dah check semua, suhu atas dengan bawah rasa macam stabil lah, dan macam tak ada apa-apa problem lah.
Habis harap semua berkekalan ke anak cucu lah kan. Janganlah harap-harap nak pergi cari kat apa Seng-Heng ke apa benda heng-heng ke kan. Okay, tu jumpa di next video akan datang. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.